Kalau pengantin nak berarak masuk ke dalam dewan, pastikan tidak bertembung dengan waktu solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi tips untuk pengantin masuk ke dalam dewan. Apabila kita menyusun jadual untuk pengantin masuk ke dalam dewan, pastikan waktu kita masuk tu tak sama, tak bertembung dengan waktu orang melaungkan azan. Jadi, yang sebaiknya kalau kita nak masuk ke dalam dewan, pastikan kita tengok dulu, buat research dulu pukul berapa waktu azan. Contoh kalau azan pukul 1 tengah hari, bermakna kita kena masuk 15 minit ataupun setengah jam sebelum masuk waktu. Jadi sesuainya dalam pukul 12.45 ataupun 12.30, ataupun kita lewatkan 15 minit ataupun setengah jam, iaitu pukul 1 suku ataupun 1.30. Jadi supaya bila kita berarak, bila ada bunyi kompang, bunyi lagu tu taklah bertembung dengan bunyi azan yang sedang berkumandang. Sambil kita mengadakan majlis, kita menghormati masuk waktu solat. Ini sangat penting untuk semua wedding planner ataupun floor manager ataupun tuan rumah sendiri untuk pastikan sesuai dengan waktu solat. Jadi lepas ini saya akan kongsikan tips, boleh tak kita azan dalam majlis perkahwinan. Jika anda nak dapatkan hikmat nasihat berkenaan dengan majlis perkahwinan, boleh hubungi saya di Pengantin Factory.